Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidah Hanisa binti Yahya, KAD 24060748. Hari ini saya akan menceritakan tentang bas masa ke Hang Tuah. Aiman dan Siti main di laman. Tiba-tiba nampak cahaya bersinar. Berbunyi, bum bum, datang dari pagar. Bas masa muncul dengan hebat serta bersinar. "Jom ikut aku ke masa silam," kata bas masa dengan suara dalam. "Kita ke Melaka zaman yang lama." "Nak jumpa siapa?" "Jumpa Hang Tuah lah namanya." Bas masa terbang melintasi awan lalu turun di tepi lautan. Kota Melaka sungguh hebat dengan kapal, pasar dan orang yang bersilat. Mereka nampak seorang budak berbaju silat dan rambut tersikat. "Akulah Hang Tuah, pahlawan muda, suka tolong orang tak kira siapa." Tuah ajar mereka cara bersalam. Kalau jumpa orang, hulur tangan, senyum dalam. Dia tunjuk keris bersarung emas, keris lambang berani dan ikhlas. Tiba-tiba muncul si pencuri, lincah nak curi keris. Dia lari laju dengan susah payah. Aiman dan Siti bantu Hang Tuah kejar pencuri, lari ikut arah. Dengan suara kuat dan semangat jitu, mereka jerit, "Kita tolong kerana kita satu." Pencuri terkejut, jatuh terperosok. Keris terselamat, semua bersorak. "Sekian, terima kasih kawan masa depan," kata Hang Tuah sambil hulur tangan. Bas masa berkata, "Jom kita balik sebelum maghrib, sebelum langit gelap pekat." Kemudian baliklah ke Taskar. Mereka tersenyum riang, rasa berani, seronok, senang, semua bercampur aduk. "Esok ke mana pula kita?" tanya bas masa lampau dengan lampu berseri. Sekian.